Jadi sebab itu saya nak jawab. Ini dia pasal rumit sikit lah. Saya jawab ni sebab orang tanya saya satu hari dah. Tolong jawab ini apa yang bekas ketua audit negara sebut. Tak ada sakau, tak salah, kita ikut peraturan semua. Baik Ini propaganda yang dimainkan oleh UMNO sekarang untuk tutup masalah yang berlaku dalam tabung haji. Mereka bermain teknikal. Dia kata sebenarnya tabung haji itu tak rugi pun. Tabung haji itu baik saja. Dia mengikut fatwa dan juga lunas-lunas yang datang daripada ulama besar mereka yang bernama Lim Sian Si. Ulama besar UMNO tau. Lim Sian Si dah keluarkan lunas-lunas dia, pumpang-pumpang. Dia kata sebenarnya aset ni semua okey, tapi bila PH ambil tahun 2018 hanya untuk memalukan UMNO, PH lantik satu firma perakaunan, PricewaterhouseCoopers, PwC, yang audit balik, tukar semua, tiba-tiba tabung haji teruk. Dan oleh kerana tabung haji teruk itulah maka aset-aset tabung haji ini dilelong. Najib dulu kata dijarah oleh China. Aku kesian kat China. China juga kena. Padahal China tak pergi dekat dengan tabung haji ni. Tak ada kena-mengena dengan tabung haji. China juga kena lah. Baik. Kemudian untuk mengelirukan, dia keluar satu lagi fatwa ni yang lagi rumit. Dia kata tak salah sebenarnya menggunakan peraturan perakaunan untuk menilai aset-aset itu, satu kaedah yang dinamakan Realizable Asset Value, RAV. Cakap kat orang kampung, dia bukan faham pun RAV ni, dia ingat RV, Recreational Vehicle, yang orang masuk kampung tu kan. Tapi dia ulang inilah, RAV. Kalaulah ikut yang macam ketua audit negara tu kata pakai RAV, sepatutnya tabung haji untung 3 bilion. Tapi sebab jahatnya Cina ni, bila bertukar kerajaan, dia lantik PwC, dia tukar, dia pakai kaedah perakaunan baru, maka tiba-tiba rugi 1 bilion. Jahat betul Cina ni. Kan? Yang bercakap tu, saya tak rasa ada seorang pun yang ada latihan perakaunan. Hatta bekas ketua audit negara tu pun tak ada latihan perakaunan. Paling kurang saya chartered accountant lah. Paling kurang kalau aku nak action, aku boleh cakap lah, saya fellow kepada Institute Accountant Bertauliah England dan Wales. Tak ramai kat Malaysia ni yang fellow tau. Paling kurang lah. Dia ada orang katalah nak cerita kat orang Melayu ni, dia kena cerita macam kita cerita pasal hukum hakam Islam juga. Baru dia faham sikit. Jadi kita nak cerita pasal hukum hakam perakaunan sikit. Nak menjawab apa yang UMNO dengan PAS dah tepuk tangan pagi tadi kan. Dalam perakaunan ni lah, dalam pelaporan kewangan, perakaunan, transaksi semua kan, dia sama juga macam semua agama ke semua benda-benda lah. Dia mesti ada rukun. Rukun itu kamu tukar macam mana pun kat bawah ni, kalau melanggar rukun itu dia tak sah. Kita orang Islam ada rukun Islam 5, ada rukun iman 6. Perakaunan pun ada beberapa rukun dia. Rukun yang pertama apa dia tahu? Rukun ni cukup penting. Belum belajar lagi peraturan yang rumit semua ni, piawai perakaunan semua ni, debit kredit pun tak belajar lagi. Rukun dia pertama adalah 3-4 rukun. Tapi rukun yang pertama begini tau. Untuk kita menilai sesuatu transaksi, sesuatu aset, sesuatu harta, sesuatu hutang, kita kena menilai sifat dia. Sifat itu yang menentukan aset ataupun hutang itu, bukanlah nama ataupun transaksi yang ditetapkan. Contohnya Wong Chen bagi duit kat saya 1 juta ringgit dalam syarikat saya.
Dia kata dia beli saham dalam syarikat saya. Dia bagi 1 juta kan. Saya pun dalam syarikat saya letakkan dalam saham itu nama Wong Chen 1 juta. Tapi bila Wong Chen bagi 1 juta kat saya tu, dia kata sebagai ganti aku bagi 1 juta kepada engkau, maka tiap-tiap tahun kau kena bayar aku 5%. 50,000 tiap-tiap tahun bayar ke aku tak kisah jadi macam mana bisnes engkau, bayar aku 50,000 tiap-tiap tahun, satu. Yang kedua, 5 tahun lagi kau kena bayar balik ke aku 1 juta. Walaupun dia beli saham, walaupun dia kata benda tu saham, kalau seseorang beli saham tapi kita kena bayar kat dia tiap-tiap tahun keuntungan, itu namanya bukan beli saham tau. Itu namanya saya berhutang dengan Wong Chen. Sebab lepas 5 tahun jadi apa kat bisnes saya kena bayar balik kat dia 1 juta, itu bukan saham. Itu namanya hutang. Sebab saham ini kalau orang melabur, dia bagi kita 1 juta ringgit, kalau dia rugi, kita rugi, dia sama tanggung rugi. Kalau dia untung, kita untung, baru dia dapat sedikit untung. Dan saya tak perlu bayar balik kat dia. Kalau dia nak balik duit itu, dia pergi jual saham itu kepada orang lain, ganti dia jadi pelabur dalam syarikat saya. Itu baru namanya saham. Jadi walaupun perjanjian tulis membeli saham sekian, walaupun dalam laporan kewangan itu dia book, dia tunjukkan pembelian saham 1 juta, bila saya sebagai auditor masuk, saya tengok semua, saya kata ini bukan saham ni, ini hutang. Jadi saya kena tukar, beritahu kepada company, you tukar balik benda ni, you tunjukkan you berhutang dengan Wong Chen, 1 juta, 5 tahun nanti kena bayar. Kalau tidak, aku tak sign account kau. Itu namanya, dalam rukun perakaunan, itu namanya substance over form. Bahawa ciri-ciri transaksi dan sifat itulah yang menentukan apa kita nak panggil, macam mana kita nak rekodkan transaksi itu, bukan apa yang diberitahu oleh orang. Itu yang pertama tau. Yang kedua, rukun dalam perakaunan ni, rukunnya ada satu perkataan dia panggil prudence. Maksudnya rukun perakaunan, kita kena ambil nilai yang paling rendah sekali. Jangan kamu lambung-lambungkan keuntungan, jangan kamu lambung-lambungkan nilai aset. Kita kena book, masuk dalam buku, tunjukkan kepada orang, nilai aset itu adalah nilai yang paling realistik, yang selalunya nilai paling rendah. Sebabnya begini tau. Kalau kita tak buat prudence macam itu, kalau rukun perakaunan ni tak ada prudence kan, orang semua kena scam. Mari satu company, dia kata saya beli satu apartment, saya beli satu bangunan dekat Setiawangsa. Saya beli ini nilainya 1 bilion. Dan mengikut laporan 1, 2, 3, 4 ni, kalau saya jual, sepatutnya nilai yang saya beli 1 bilion itu nilainya 2 bilion sebenarnya. Jadi dia pun tunjuk ke orang 2 bilion. Oleh kerana nilai harta saya ni 2 bilion, maka kau nak beli 10% share dalam company saya, maka kamu bayar 200 juta. Kalau tak ada prudence tau. Okey, baik Rukun perakaunan yang prudence kata apa dia? Okey lah, kau kata 2 bilion kan, harta kau kata kau beli 1 bilion, nilaian dia 2 bilion, jadi kau kata company kau ni 2 bilion. Okey, sebagai auditor, apa yang kita kena buat, kita kena pergi cek dulu, hartanah di sekeliling itu, bila dia jual yang terakhir, berapa nilai dia? Sebab itu sebenarnya apa yang orang ramai atau pasaran sanggup bayar. Itu yang disebut sebagai market value. Harga pasaran. Kau boleh claim bangunan kau 2 bilion. Tapi sebelah itu bangunan yang sama, tempat yang sama, bila nak jual, orang beli, ada orang dah beli dah satu bangunan tu, harga dia hanyalah 100 juta.
Jadi ikut rukun perakaunan, walaupun kau kata harta kau tu 2 bilion, tapi oleh kerana nilai yang telah ada transaksi, urus niaganya telah selesai, duduk kat sebelah itu yang sama boleh dibandingkan, yang itu hanya 100 juta, maka sebagai auditor saya beritahu, sebenarnya mengikut prudence, oleh kerana kita kena rukun prudence ni, kita terpaksa turunkan nilai aset kamu itu daripada 2 bilion jadi 100 juta. Kan? Okay. Jadi apa kena-mena dengan tabung haji, dengan UMNO, dengan PAS semua? Yang saya cerita kepada saudara-saudari tadi tu, 10-15 minit tadi, itulah yang berlaku dalam tabung haji. Yang kita nak kena terang kepada rakyat Malaysia, yang nak tunjuk tak functionnya parti-parti politik yang ada ni. Baik UMNO yang bertanggungjawab bawah dia menatang ni jadi, baik PAS dia yang tolong sucikan dan tepuk tangan sekarang, baik PH yang peram dan sekarang tak jawab. Bila bekas ketua audit negara kata, sebenarnya mereka mengikut peraturan penilaian mereka sendiri, iaitu Realizable Asset Value, RAV. Orang duk tanya kat saya, YB tolong, YB ada orang tanya lah, macam mana nak panggil YB sekarang ni? YB bukan YB dah. Kalau tak panggil YB, takkan nak panggil Datuk Seri, payah. Boleh panggil saya YB, saya tak apa, panggil YB sebab YB itu ialah untuk yang botak. Bukan yang berhormat ke apa, yang botak kan. Tolong terangkan RAV ni macam mana? Macam tadilah kita terangkan. Tabung haji, bila dia dah tak cukup wang yang dijana daripada keuntungan dan operasi untuk bayar dividen, sebab dia rugi berpanjangan, akhirnya dia buat apa tau? Aset-aset dia yang sebenarnya nilainya jauh lagi rendah ni, dia perkenalkan satu piawai penilaian dalaman dia sendiri. Dia buat sendiri. Dia kata realizable asset value kami. Jadi dia pun naik berkali ganda. Jadi bila dia naikkan nilaian yang 100 juta jadi 1 bilion kan dia nilai kan. 900 juta tu dia jadi apa dia? Dia jadi keuntungan. Jadi tiap-tiap tahun bila aset tu tinggi macam itu ada untung. Bila ada untung dia kata kami untung besar 3 bilion, bagus di bawah pentadbiran UMNO dan Datuk Seri Najib ini. Tengok tabung haji sampai boleh bayar 6-7%. Kemudian dia umum dividen, hibah. Tapi bila sampai nak bayar dividen, dia ambil kat mana? Duit tak ada tau. Sebab aset tu masih lagi tidak cair. Kalau bangunan itu harta nilai dia 100 juta tu lah. Atas kertas dia naik sampai 1 bilion. Atas kertas nampaklah 1 bilion. Konon ada untung 900 juta. Untung 900 juta tu untung atas kertas. Bila dia nak bayar dividen, dia kena ambil duit tunai. Dia ambil duit siapa? Duit korang semua pada muka. Orang bila tengok bagusnya lah tabung haji, bagi 6%, 7% tiap-tiap tahun, ini lebih baik daripada bank. Maka orang-orang kaya semua ni, semua tukar daripada letak daripada bank, masuk kepada tabung haji. Bila dia masuk tabung haji, duit yang duk masuk tu lah, dia duk buat pusing jadi Pak Mantelo je. Ambil duit pendeposit baru, bayar dividen kononnya. Sepatutnya dividen tu dibayar daripada keuntungan operasi. Baik. Jadi kalau orang tanyalah, yang berlaku hari ini, musyawarah nasional ini kan, bagi saya dia menguatkan lagi keazaman kami semua dalam bersama, bahawa dalam kegilaan masyarakat yang ada sekarang ini, kita perlu satu platform dan satu kumpulan orang yang berkata benar walaupun susah. Korang ingat senang ke nak ceramah macam sekarang ni tau? Saya berpuluh tahun ceramah mudah. Kalau yang lawan itu UMNO, aku hentam UMNO lah. Kalau yang kita lawan tu PAS, kita hentam PAS lah.
Sekarang ni tiap-tiap malam saya nak ceramah ni, saya nak kena tembak 2, 3 gaya ni kan. Sekejap tembak sana, sekejap tembak sini. Payah tau. Tapi itulah kebenaran yang perlu disampaikan kepada orang ramai. Itulah berkata benar. Dan kepada orang-orang yang hadir ni, semua yang dah converted ni dah totok kuning dah ni. Entah-entah kat belakang kepala tu dah ada tanduk kancil sikit lah. Tapi kepada orang ramai yang tanya, buat apa ada parti baru, tak ada function, sebab kita dah sampai di peringkat ini dalam masyarakat kita, bahawa parti-parti politik yang ada oleh kerana berkisar kepada kuasa, mereka memilih-milih perkara yang nak dibenarkan, perkara yang dia nak kata betul, perkara yang dia tak kata betul. Sebab dia tahu rakyat dekat bawah tu bila diberikan candu politik perkauman dan agama, sembang macam mana pun dia akan terima. Tak konsisten macam mana pun. Kalau tengok PAS ni, kalau tengok Ustaz Hadi, sekejap apa benda dia tak bagi nama kepada UMNO ni tau. Kalau buat satu kamus, dah boleh lengkap satu kamus segala jenis nama yang Ustaz Hadi pernah panggil terhadap UMNO Barisan Nasional. Tapi dia tukar selambul. Sedangkan kita kalau manusia biasa, saya bagi contoh lah kan, yang muda-muda ni keluar dating. Kalaulah boyfriend tu tiap-tiap 2 hari tukar cerita, aku kalau anak aku jadi girlfriend tu, aku dah suruh cabut lama dah. Ni tak boleh percaya ni. Sekejap kata dia kerja kat Maybank. Lepas 2 hari lepas itu dia kata dia kerja dekat Maybank tu, maksudnya bukan kerja dekat Maybank. Tempat kerja tu dekat dengan Maybank. Minggu depan pergi saya pergi kan. Anak saya punya boyfriend aku terjumpa. Celaka dia ni, dia jual kacang putih depan Maybank. Tapi dia cerita dekat anak saya ni, girlfriend dia ni, hebat betul. Kalau saya ada anak saya perempuan, saya kata, kau cari yang lain lah kau. Ni tak boleh percaya ni. Main tiap-tiap 2-3 hari tukar cerita ni. Tapi orang kita, tak apa. Jadi dalam suasana politik yang ada sekarang kan, dia bukan lagi soal siapa jadi kerajaan buat masa terdekat ini. Yang saya lagi bimbang ialah masyarakat kita ni otaknya terus dimandulkan dan dilaga-lagakan. Yang cerdik-cerdik Melayu, Cina, India, dia dengar saja pimpinan-pimpinan politik yang dekat atas ni, walaupun tak masuk akal, dia percaya. Sebab alternatifnya itu dia lagi takut. Kalau yang PH, dia lagi takut alternatif kononnya, kalau tak undi PH ni, PAS dan BN akan menang. Ingat tak, benda tu, benda yang sama macam UMNO Barisan Nasional, sembang kepada rakyat Malaysia dulu sebelum 2018 tau. Dia beritahu kepada rakyat, kalau tak undi UMNO Barisan Nasional, kalau bertukar kerajaan, hancur negara kita. Saya masuk kampung semua, ceramah dengan pakcik-makcik. Satu hal saya nak yakinkan pakcik-makcik, kalau tukar kerajaan, pencen pakcik-makcik itu tetap masuk. Tak adanya tukar kerajaan, hilang pencen ni. Dulu sebelum 2018, benda itulah yang digunakan untuk takut-takutkan rakyat. Sekarang ini, dia tak banyak beza. Kalau pengundi bandar kepada pengundi bukan Melayu, dia ulang benda yang sama. Kalau tak sokong PH, tak kisahlah PH ni langgar janji ke, perangai buat benda yang sama ke, ada rasuah ke, tak boleh. Sebab kalau kita undi orang lain saja bukan PH, nanti UMNO Barisan Nasional PAS naik, mati kita. Pergi tanya, ada lebih kurang 30,000 orang yang mengundi bersama dekat Johor baru-baru ini. Mati tak dia orang?